Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam episod yang ke-6 podcast Sembang Langit. Untuk episod kali ini, kita nak sambung episod yang keempat hari tu. Jadi kalau tuan-tuan belum tengok episod yang keempat, tuan-tuan boleh patah balik, jangan tengok lagi video ni. Pergi ke episod keempat, tengok episod 4 dulu, kemudian baru datang balik ke dalam episod yang ke-6. Topik kita, sambungan daripada episod yang keempat adalah topik kita berkenaan pada hari ini adalah tentang negara Syria, sejarah Syria, pergolakan yang berlaku dan sampailah Syria yang terkini kan. Bersama dengan panel kita yang sama, Dr. Zuhdi, yang merupakan panel tetap kita lah. Buat masa ni Dr. Zuhdi adalah panel yang pertama kita jemput secara berulang dalam podcast kita. So mudah-mudahan Dr. Zuhdi setia lah dengan podcast Sembang Langit untuk episod-episod yang mendatang kan. Baik, untuk makluman tuan-tuan, untuk episod 4 itu bila kita upload pada selepas kita rakaman 2-3 hari selepas rakaman kita upload dalam YouTube kita kena ban, hilang terus kena ban mungkin sebab YouTube detect sebutan-sebutan perkataan ataupun topik yang kita bincangkan tu terlalu sensitif, tak tahu. Tapi cuma untuk episod kali ni kita akan bagi guideline sikit lah, mungkin untuk doktor dan juga untuk saya. Jalan kita, kalau kita nak sebut perkataan-perkataan sensitif, kita sebut huruf depan je. Boleh? Boleh tu? Susah? Contoh kita nak sebut negara ataupun wilayah Gaza, kita sebut G je. Ataupun nak sebut Israel, kita sebut I. Nak sebut Syria, kita sebut S. Contohlah asalkan boleh faham lah. Lagi-lagi kalau sebut perkataan macam his dekat Lebanon tu lah, itu lagilah sensitif gila. So kita harap episod kali ni tak kena ban dengan YouTube dan tuan-tuan boleh dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Baik. Boleh kita mulakan Dr.? Boleh Baik. Pertama sekali terima kasih banyak kepada Dr. Zuhdi sebab sudi hadir dalam episod kita kali ini. Kita nak sambung perbincangan kita, yakni tentang suasana politik di Syria. Sebelum kita masuk kepada apa yang berlaku di Syria pada hari ini, kalau tuan-tuan perasan semalam berita Syekh Ahmad Hassun, yakni bekas mufti Syria, telah pun mula dibicarakan oleh mahkamah kerajaan Syria pada hari inilah, di atas pertuduhan-pertuduhan bahawa dia telah menghalalkan darah umat Islam Sunni di Syria untuk dibunuh. Dan dia juga menyokong rejim Bashar al-Assad, menyebabkan dia akhirnya dibicarakan semalam. Cumanya hukuman itu ditangguhkan. Dia akan bersama pada bulan Julai nanti. Cuma saya nak kata bahawa itu adalah senario terkini yang berlaku di Syria. So sebelum kita sampai ke titik tersebut, kita nak flashback mungkin 40 tahun, 50 tahun ke belakang. Apa sebenarnya yang terjadi di Syria? Okay, doktor boleh mula kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang kita bicarakan iaitulah berkaitan dengan bumi Syam. Termasuk bumi Syam itu ialah Jordan, kemudian Palestin dan juga Syria sekarang. Sebenarnya banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk 40-50 tahun yang lepas, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menceritakan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bumi Syam ini adalah di antara yang disebut sebagai the battleground antara kumpulan muslimin dengan golongan kufar. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa beberapa hadis umpamanya yang berkaitan dengan peperangan Al-Malhamah, Al-Malhamatul Kubra. Al-Malhamatul Kubra ini disebut dalam hadis itu berlaku di Syam. Dan secara spesifik dalam hadis itu menyebut bahawa kubu umat Islam yang menjadi tempat terbaik untuk umat Islam bertahan dalam peperangan Al-Malhamatul Kubra itu ialah di sebuah tempat yang bernama Ghutah.
Wutah berhampiran dengan Dimash, dengan Damsyik. Jadi kita boleh lihat berdasarkan hadis itu memang pertembungan di akhir zaman berlaku di wilayah Syam ini. Saya sebut Syam lah. Kemudian begitu juga kalau kita lihat hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Kemudian bertembung dengan Dajjal. Ia berlaku di bumi Syam. Cuma hadis-hadis yang kuat menyebut Nabi Isa alaihissalam turun di Damsyik, di Dimash. Manakala pembunuhan Dajjal, pertembungan di antara umat Islam dengan Dajjal, dan Dajjal dibunuh berlaku di Palestin, di tempat yang bernama Babul Lut, di pintu gerbang Lut, di mana Dajjal dibunuh di situ. Jadi saya boleh simpulkan sebelum kita pergi lihat secara yang lebih terkini, sebenarnya bumi Syam ini adalah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai medan tempur, sebagai battleground di akhir zaman. Khususnya di antara golongan Islam dengan golongan kufar. Kita akan jumpa banyak istilah-istilah, umpamanya disebut Abdal Minasyam. Kita akan jumpa istilah antara golongan pertama yang berbai'ah dengan Imamul Mahdi. Selepas Imamul Mahdi muncul, golongan pertama yang berbai'ah dengan dia ialah disebut Abdal, wali-wali Abdal daripada Syam. Jadi itu hakikat yang kita kena terima, di mana pusat pergolakan, pusat pertembungan geopolitik global di akhir zaman ialah di bumi ini. Sebab itu kita tidak pelik bila pertempuran demi pertempuran, sama ada yang bersifat pertempuran di antara proksi-proksi kuasa-kuasa besar dunia, dan juga perang saudara, civil war, yang dipengaruhi oleh aliran sektarian dalam Islam. Ia berlaku berterusan, dan walaupun pada hari ini kelihatannya sudah reda, tapi saya yakin dia akan berulang kembali, kerana itulah yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan bumi Syam ini. Tetapi kita yakin, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah menyebut dalam satu hadis dia, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kepada kami bumi Syam kami. Jadi itu sandaran awal yang kita kena lihat, bahawa di bumi Syam ini berlaku pertempuran dan juga battleground, sebagai the battleground di akhir zaman. Kalau kita lihat sejarah pun begitu. Sejarah bagaimana di bumi Syam ini berlakunya pertembungan di antara umat Islam sendiri, di zaman pemerintahan Umayyah, Bani Umayyah, sehinggalah akhirnya membawa kepada masuknya Mongol, ataupun panglima Mongol, iaitulah Hulagu Khan, masuk sampai ke Syria, berhampiran dengan Baitul Maqdis. Masuk setelah mereka berjaya membunuh Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad, mereka turun sampai ke Syria, kemudian mereka nak masuk ke Mesir. Berlakulah pertembungan di Mesir. Akhirnya pertempuran yang berlaku di Ain Jalut, yang menyebabkan Mongol kalah pada waktu itu.
Jadi saya boleh sebut bahawa memang bumi Syam ini bumi yang diberkati Allah, tetapi di situ selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir zaman ia menjadi medan pertempuran. Pertempuran di antara golongan Islam dengan golongan kufar, bahkan berlaku pertempuran sesama sendiri dalam kalangan umat Islam ataupun perang saudara dalam kalangan umat Islam daripada selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah akhir zaman. Apa maksud Nabi doa untuk keberkatan tu? Kalaulah tanpa doa Nabi lagi dahsyatlah. Pertempuran yang berlaku di Syam tu lagi hebat. Tapi disebabkan Syam ini sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memberkati haula, iaitulah di sekeliling Baitul Maqdis, iaitulah Syam. Perkara itu disebut dalam Al-Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Iaitulah yang Allah kami, kata Allah, yang kami berkati di sekelilingnya, iaitu Syam. Kemudian ada doa Rasulullah supaya Allah memberkati Syam, kerana di Syam tu para nabi, bumi yang ramai para nabi di situ, para ulama ramai, walaupun berlaku pertembungan tapi di situ ramai para ulama. Daripada zaman pemerintahan Umayyah, bila Umayyah meletakkan ibu kotanya di Damsyik, zaman pemerintahan Umayyah tu sudah ramai para ulama di situ. Kemudian sampai hari ini para ulama di Syria tu memang titis menitis ilmu dia sampai hari ini, ulama-ulama besar di Syria. Jadi keberkatan mereka adanya mereka. Kalaulah tidak adanya para ulama di bumi Syria tu, saya yakin apa yang berlaku lagi dahsyatlah daripada apa yang kita lihat dalam sejarah dan berlaku sekarang. Faham. So, itulah sepatutnya soalan saya yang pertama saya tanya pasal sandaran-sandaran hadis Nabi dan juga ayat Quran tentang Syria ni. Cumanya kalau kita balik ke sejarah yang lampau, Syria ni bukanlah negara Syria yang wujud hari ini. Sejarah dia bermula selepas Perang Dunia Pertama, berlaku perjanjian Sykes-Picot dan sebagainya, sehingga terwujudlah Syria kan. Dan kalau kita perhati sejarah Syria ni, di awal-awal kewujudan negara bangsa Syria ni, dia penuh dengan peperangan lah. Perang, jatuhkan pemimpin naik, jatuh pemimpin naik. Sampailah tahun 1970, Hafiz Al-Assad berjaya buat perampasan kuasa dan aman kejap. Sampailah Bashar Al-Assad dijatuhkan. Mungkin doktor boleh cerita apa sebenarnya yang terjadi kat Syria sampai perang ni non-stop, ada kuasa luar bantu ke, ada yang membakar ke? Okey, kalau kita lihat geopolitik global pada waktu itu, sebab apa yang berlaku di peringkat lokal ataupun regional, dia tak terpisah daripada geopolitik global. Kita tahu bahawa tahun 1960-an, 1970-an dan kemuncaknya 1980-an adalah pertembungan di antara blok barat yang diketuai oleh Amerika dan blok timur yang diketuai oleh Soviet Union ataupun Rusia lah pada masa kini. Yang disebut Perang Dingin. Perang Dingin ni bukan bermaknanya tak berlaku pertembungan fizikal, berlaku pertembungan fizikal, tetapi berlaku secara proksi. Amerika dengan Soviet Union, mereka tidak bertembung secara berdepan, tetapi mereka bertembung melalui proksi-proksi. Dan Perang Dingin ini berlaku di seluruh dunia, termasuklah dunia Islam. Dalam dunia Islam pun ada kumpulan-kumpulan yang pro kepada Barat ataupun blok Barat dan pro kepada blok Timur.
mendukung ideologi sosialis bahkan komunis dalam kalangan dunia Islam sendiri. Tahun 60-an ini pertembungan itu semakin memuncak. Kalau kita lihat di Timur Tengah, di zaman pemerintahan Jamal Abdel Nasir, iaitu di Mesir, di mana Jamal Abdel Nasir ni telah mengusahakan kesatuan Arab. Dia usahakan kesatuan Arab. Dia berjaya untuk menggabungkan beberapa negara di Arab ini untuk di bawah dia punya kesatuan. Termasuklah Syria pada waktu itu. Jadi Mesir dengan Syria ni dianggap satu kesatuan yang diusahakan oleh Jamal Abdel Nasir. Jamal Abdel Nasir ni memang pengaruh sosialis. Dia mempunyai pengaruh sosialisme yang kuat. Sebab itu ada sesetengah orang yang kagum dengan Jamal Abdel Nasir ni, orang Melayu lah, yang pergi belajar di Mesir, di Al-Azhar, kemudian dia lihat pemerintahan Jamal Abdel Nasir. Dia kagum sampai dia kata dalam Islam ini ada sosialisme. Sampai peringkat itulah dia kagum. Yang lagi taksub, dia kata kalau ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, Jamal Abdel Nasir. Itu lagi teruklah. Tapi itulah yang berlaku. Pengaruh sosialis di dunia Arab ini bermula dengan antaranya Jamal Abdel Nasir. Kita kena ambil perhatian, Mesir ni adalah di antara negara yang paling berpengaruh di dunia Arab sebab penduduk dia ramai. Sekarang ni hampir lebih daripada 80 juta penduduk Mesir. Saudi juga ada pengaruh. Pengaruh Saudi ni sebab Haramain, sebab Mekah Madinah. Jadi waktu itu Mesir ni menjadi antara proksi yang penting kepada Blok Timur zaman Jamal Abdel Nasir. Dan di situlah lahirnya revolusi-revolusi yang menjatuhkan pemerintahan beraja. Termasuklah di Mesir tahun 1950-an, bila raja berjaya dijatuhkan oleh revolusi rakyat. Yang dikaitkan dengan revolusi rakyat ni ialah kita kena ketahui secara umumnya yang menjatuhkan golongan monarki ini ialah sosialis. Di Indonesia pun golongan sosialis lah yang menjatuhkan monarki. Di Malaysia mereka nak jatuhkan, tapi orang Melayu berjaya pertahankan. Di Timur Tengah begitu juga. Jadi bila kebangkitan sosialisme di Timur Tengah ini, salah satu yang turut terkesan ialah di Syria. Sejak tahun 1965 telah ditubuhkan Parti Ba'ath Syria, iaitu parti sosialis yang menerima ideologi sosialisme Marxism, Karl Marx, dan juga berkiblatkan kepada Timur. Tahun 60-an ni kita tahulah perang Vietnam, perang proksi. Amerika sendiri kalah dalam peperangan di Vietnam, di mana Vietnam menjadi proksi kepada Soviet Union pada waktu itu. Kemudian bila di Syria ini bangkit Parti Ba'ath melalui revolusi rakyat Syria, Parti Ba'ath pada waktu itu dipimpin oleh Sunni. Kita tak ambil sekterial lagi waktu tu. Memang Parti Ba'ath sosialis. Dia bukan Sunni, bukan Alawi, bukan Syiah. Dia adalah sosialis. Dia bangkit tahun 1965 tu. Ketua, jika saya tak silap namanya Hafiz Amin. Ketua dia pada waktu itu adalah Sunni. Dia tak berbangkit isu Alawi dan sebagainya sebab mereka mendukung fahaman sosialis. Jadi mereka berjaya untuk menguasai Syria
zaman pemerintahan Parti Ba'as, peringkat awal, di mana ketuanya adalah Sunni. Sehinggalah tahun 1970-an berlaku rampasan kuasa dalam Parti Ba'as, iaitu Hafiz Al-Assad berjaya untuk menguasai Parti Ba'as, dan penguasaan dalam Parti Ba'as itu tidak ada kaitan dengan sektarian pada waktu itu. Sebab apa? Kalau kita tengok beberapa figure ataupun figura yang penting dalam Parti Ba'as sewaktu diketuai oleh Hafiz Al-Assad. Memang Hafiz Al-Assad ni Alawi ataupun Alawiyah. Alawi ni satu kumpulan terpencil daripada aliran Syiah. Kumpulan yang terpencil, kumpulan yang bukan mainstream dalam Syiah. Mainstream Syiah ni Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah. Kemudian ada Ismailiyah. Alawi ni dikatakan satu kumpulan terpencil dalam mainstream Ismailiyah. Kecil lagi tu, maknanya kumpulan terpencil dalam mainstream Ismailiyah. Tapi dia ekstrim macam Ismailiyah. Dia macam lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim. Ismailiyah ni kita tahu Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah. Jadi Alawi di Syria ni kita sebenarnya banyak kumpulan macam Drus. Drus ni memang lagi jauh lah daripada Islam. Jadi waktu tu tak timbul isu ni, walaupun Hafiz Al-Assad memang Alawi. Figura di bawah Hafiz Al-Assad, dia punya penolong dia, Abdul Halim Khaddam. Halim Khaddam ni Sunni. Pernah jadi Perdana Menteri. Hafiz Al-Assad Presiden, dia Perdana Menteri. Dia timbalan Vice President dalam Parti Ba'as. Mustafa Salas, Ketua Militeri Parti Ba'as. Dia menjadi Menteri Pertahanan Syria sejak zaman Hafiz Al-Assad sampai zaman Bashar Al-Assad. Sampai tahun 2004. Mustafa Salas Sunni. Dia juga Sunni. Dan beberapa nama lagi lah. Mereka ni adalah golongan sosialis yang asal keluarga dia daripada Sunni. Jadi saya boleh sebut sewaktu penubuhan sosialis Syria Ba'as tahun 1960-an itu, sebenarnya penubuhan itu bukan atas asas sektarian Alawi, Sunni, Syi'i, bukan. Dia adalah atas asas proksi Soviet, Blok Timur, iaitulah sosialis. Dalam keadaan dunia pada waktu itu bertembung, Blok Barat, Blok Timur bertembung, termasuk di dunia Islam. Kemudian sewaktu Hafiz Al-Assad mengambil alih, merampas kuasa dalam Parti Ba'as itu sendiri, ia pun bukan atas rampasan yang didorong oleh Alawi, Syi'i, bukan. Dia kerana masalah dalaman, konflik dalaman, di mana yang turut mendukung Hafiz Al-Assad itu pemimpin-pemimpin figura di bawah dia ramai Sunni. Macam Halim Khaddam, Mustafa Salas tadilah, yang mendapat kedudukan penting dalam kerajaan. Jadi saya boleh sebut bahawa pada peringkat awalnya 60-an, awal 70-an itu, pertembungan yang berlaku di Syria ini tak ada kaitan pun dengan sektarian. Ia adalah lebih kepada proksi, pertembungan proksi antara Blok Barat, Blok Timur, di mana Blok Timur menguasai Syria melalui Parti Ba'as. Itu asas yang kita kena lihatlah, supaya kita tidak berbicara secara sembrono untuk meletakkan sektarian itu sebagai asas dahulu. Bila doktor sebut banyak kali bahawa pertembungan awal ni bukan sebab sektarian, tapi sebab politik lah, ideologi politik masing-masing. Saya teringat saya pernah tengok satu dokumentari 10 episod
yang dibuat oleh kumpulan Hizbi di Lubnan tu lah. Dokumentari tu diharamkan dekat mana-mana media. Korang takkan cari, kalau cari memang takkan jumpa lah. Saya dapat satu line tu, saya jumpa 10 episod dalam bahasa Arab. So daripada cerita kat situ, Hizbi punya pandangan, dia kata dalam konflik yang berlaku di Syria pada tahun 2011 tu, memang tidak berdasarkan kepada sektarian, tak. Sedangkan orang Syria pada waktu tu hidup aman damai dalam keadaan Syiah, Sunni, kemudian ada kelompok-kelompok lain, mazhab-mazhab lain, tak ada masalah. Memang hidup dengan sangat aman damai sampailah ditaja untuk berlakunya perang sektarian tu lah. Dan Hizbi masuk pun sebab dia melihat ancaman tersebut akan sampai ke Lubnan, akan sampai ke kawasan selatan Lubnan khususnya, menyebabkan dia masuk untuk sekat kemarahan pemberontak tu lah daripada masuk ke Lubnan kan. So bila doktor sektarian ni bermula kat Syria sampailah yang kita tengok pada hari ni tu? So lanjutan daripada perang proksi ni, perang proksi di antara Barat dengan Timur. Kalau di Timur Tengah ni, kalau kita lihat di Yaman, contohnya Yaman Utara, Sana'a, dan Yaman Selatan, Hadramaut. Kalau kita lihat waktu tu, Yaman Selatan berfahaman komunis. Walaupun bumi Yaman Selatan tu adalah bumi yang ramai habaib, tapi fahaman komunis tersebar di situ. Yaman Utara pula pro kepada Barat. Jadi memang sempadan Yaman Selatan dan Yaman Utara dulu ni memang macam tembok Berlin lah, Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jadi memang terpisah. Di Yaman itu ada proksi yang jelas. Proksi yang jelas iaitulah pemerintah Yaman Utara pro Barat, pemerintah Yaman Selatan pro kepada Timur Sosialis. Tapi di Syria ni, selepas berlaku revolusi rakyat, yang jelasnya ialah kuasa Ba'as tu satu, ataupun kuasa tunggal yang ada. Dan untuk mengatasi ataupun menghadapi golongan sosialis ini, Amerika perlu cari proksi dia. Cari proksi yang boleh untuk berhadapan dengan pihak sosialis. Dan tahun 70-an, tadi tahun 80-an, tahun 70-an ini, bila pertembungan proksi Barat dan proksi Timur semakin memuncak, kalau kita masih ingat pencerobohan Afghanistan yang berlaku pada tahun 1979. Dalam pencerobohan di Afghanistan ini, kalau kita baca sejarah macam mana pertembungan di antara pelajar-pelajar Islam menghadapi proksi ataupun puppet boneka daripada Soviet Union. Pemerintahan Afghanistan selepas kejatuhan raja dia, lepas raja dia jatuh, pemerintahan Afghanistan ni dikuasai oleh puppet, dikuasai oleh boneka daripada Soviet Union. Jadi pelajar-pelajar universiti waktu tu Gulbuddin Hekmatyar dan sebagainya, mereka bangun untuk lawan komunis. Dan akhirnya bila pemberontakan semakin kuat untuk lawan komunis, Soviet Union masuk, sendiri masuk secara langsung untuk menceroboh Afghanistan dan nak menawan Afghanistan dan memperkukuhkan dia punya pemerintahan boneka di Afghanistan. Nama-nama boneka Soviet Union seperti Babrak Karmal, kemudian Najibullah dan sebagainya lah. Itu menjadi di antara sejarah penting mereka ni sebagai boneka kepada Soviet Union. Jadi di Afghanistan itu sendiri kita lihat bila berlaku pencerobohan, bangun mujahidin. Mujahidin Afghanistan walaupun bermula dengan 7 kelompok yang berperang sendiri, kemudian akhirnya berjaya disatukan dan mendapat dokongan politik yang kuat daripada Presiden Ziaul Haq, Presiden Pakistan. Yang kita tahu Ziaul Haq ni memang seorang yang agak pro kepada Islam. Melalui Pakistan inilah
Amerika membantu membantu mujahidin Afghanistan dengan membekalkan senjata-senjata yang seadanya lah. Seadanya. Sebelum tu memang primitif. Mujahidin angkat senjata lawan Rusia memang senjata primitif lah. Jadi kalau kita ambil di situ, kita boleh lihat bahawa Amerika dia lihat untuk counter pengaruh sosialis di dunia Islam, mereka melihat antara golongan yang boleh menjadi ally, yang boleh menjadi rakan bagi menghadapi common enemy, iaitu musuh yang sama. Pemusuh yang sama. Walaupun ally ini ataupun rakan ini memang dengan Amerika jauh, ideologi dia bahkan mungkin akan memusuhi Amerika satu masa nanti. Tapi untuk menghadapi common enemy pada waktu itu, dan kita boleh sebut juga ancaman yang lebih besar, musuh yang lebih besar waktu itu, Amerika telah mendekati kumpulan-kumpulan Islam. Sejarah ni memang kita boleh baca sebenarnya. Umpamanya beberapa tokoh yang didekati oleh Amerika, kalau di peringkat gerakan Islam antarabangsa, antaranya ialah Dr. Said Ramadan. Bukan Said Ramadan Al-Buti, seorang lagi, Dr. Said Ramadan yang merupakan menantu Imam Hassan Al-Banna yang dapat political asylum di Switzerland. Dia antara tokoh besar lah Ikhwan Al-Muslimun pada waktu itu. Jadi dia didekati oleh Amerika. Dia sendiri disebut pernah pergi ke Amerika untuk perundingan, termasuklah ni bacaan yang saya buatlah. Saya baca beberapa dokumen, iaitu untuk menghadapi golongan sosialis, pengaruh sosialisme, Soviet Union, komunis di dunia Islam. Salah satu daripada rakan kepada blok barat ini, sebab kita tahulah kebanyakan yang mendapat political asylum, pelarian-pelarian ikhwan yang lari ke Eropah ni kebanyakannya blok barat. Di Amerika ramai yang dapat perlindungan politik. Di United Kingdom seperti Syekh Ibrahim Munir, Rashid Ghannouchi, Kamal Halbawi, Azam Tamimi, mereka dapat perlindungan politik di negara tersebut. Jadi tidak pelik kalau kuasa barat mendekati kumpulan Islam, khususnya Al-Ikhwan Al-Muslimun, untuk bekerjasama menghadapi sosialis. Di dunia Islam pada waktu itu. Dan perkara ini turut berlaku di Syria. Berlaku di Syria. Bila sosialis mula mencengkam dengan kuat, pemerintahan Hafiz Al-Assad, walaupun saya sebut dia punya penolong, vice president timbalan dia adalah Sunni, cabang sayap panglima tentera dia juga Sunni. Tahun 82, waktu Hafiz Al-Assad pernah mendapat sakit, dia sakit yang agak lama lah, jantung. Ada pihak yang nak rampas kuasa daripada dia. Yang nak rampas kuasa itu bukan Sunni, Alawi. Adik dia sendiri. Adik Hafiz Al-Assad sendiri nak rampas kuasa. Cuma selepas kegagalan adiknya nak rampas kuasa, adiknya dihukumlah. Hukuman tu tidak sampai ke peringkat dibunuh lah, ada disingkirkan, dibuang. Jadi waktu tu memang tak ada sectarian. Bila Amerika menemui proksi yang dia boleh jadikan rakan, iaitulah gerakan Islam di Syria khususnya, dalam konteks pada waktu itu Al-Ikhwan Al-Muslimun lah. Dan kita pun maklum tahun 70-an itu Al-Ikhwan Al-Muslimun ada yang begitu ekstrim, sehingga dia menjadi
kumpulan yang sanggup angkat senjata. Okay? Melawan pemerintah. Kalau di Mesir itu kita akan jumpa tokoh yang terkenal lah, Dr. Umar Abdul Rahman. Ya. Okay? Dr. Umar Abdul Rahman ni asal daripada Ikhwan, tetapi kemudian dia tubuh Jamaah Al-Islamiyah, okay? Yang radikal dan sampai ke peringkat angkat senjata. Okay? Jadi di Syria juga tak terkecuali, ada golongan Ikhwan yang angkat senjata, ada yang tak, ada yang kekal dengan pendekatan Damai. Ikhwan, pendekatan damai Ikhwan. Ada golongan Ikhwan yang sampai ke peringkat bila dah ditekan, mereka angkat senjata. Dan untuk mereka angkat senjata bagi menghadapi Ba'as ini, okay, kalau menggunakan naratif Blok Timur menghadapi sosialis, mereka akan dilihat sebagai proksi Blok Barat. Okay. Jadi di situ timbul beberapa perkara yang berkaitan dengan sektarian. Okay. Para ulama Ikhwan di Syria mula menyelidik, melihat latar belakang Hafiz Al-Assad, mengaitkan dia dengan Alawi. Walaupun Alawi ni saya sebut dia bukan mainstream Syiah. Okay. Jadi di situlah mula berlakunya serangan-serangan terhadap Hafiz Al-Assad, bukan atas proksi sosialis dia, tetapi atas sektarian dia. Hujah Dan di situlah kalau kita lihat kumpulan-kumpulan Islam di Syria yang bukan pendekatan damai, mereka mula angkat senjata dan berlakulah saya boleh sebut akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an itu ia bukan satu perang satu pihak. Maknanya bukan pemerintah yang bantai rakyat, tetapi juga peperangan civil ataupun civil war, perang saudara, di mana rakyat pun ada senjata dibekalkan oleh Amerika. Mereka serang kerajaan, termasuk keluarga pemimpin kerajaan. Hafiz Al-Assad tu berapa kali kena terselamat daripada cubaan membunuh dan sebagainya. Jadi sektarian itu bermula di situ. Bermula apabila Amerika telah mengenal pasti proksi untuk dia bantu untuk menghadapi proksi sosialis ataupun Blok Timur, dan kita tahu bahawa untuk merasionalkan mengapa perlu bangkit lawan Hafiz Al-Assad, naratif sektarian itu ditimbulkan. Dan kita maklum penguasaan media oleh Amerika, oleh Blok Barat, mereka berjaya untuk memainkan naratif sektarian di dunia Islam, termasuklah lebih khusus di Syria di akhir 1970-an, awal 80-an. Okay. So apa yang kita boleh faham, tragedi Hama contoh tahun 1982 kan, yang kita selalu sebut sebagai pembantaian yang dibuat oleh kerajaan Bashar, kerajaan Hafiz terhadap umat Islam Sunni, bukan sebab kerajaan membantai sahaja. Tapi kalau kita baca peristiwa tu lebih awal, kita akan jumpa bahawa kelompok-kelompok rakyat yang bersenjata, khususnya Ikhwan lah, kita sebut Ikhwan, mereka membuat letupan bom di tengah-tengah bandar menggunakan kenderaan-kenderaan, pasang bom dan letukkan kat tengah bandar sehingga membunuh puluhan orang. Daripada kisah tu kita akan tengok Hafiz Al-Assad respon macam mana, dia punya brutal punya respon, dia boleh tibai semua orang dalam tragedi Hama. Bahkan banyak tahanan-tahanan Ikhwan dalam penjara pada waktu tu dia bunuh semua disebabkan peristiwa kelompok Ikhwan yang di luar yang membuat kekacauan tersebutlah. So itu tuan-tuan kena nilai lah, kita perang ni bukannya satu pihak, tapi dia masing-masing ada senjata dan ada pihak luar yang menaja kumpulan-kumpulan lah. Ini perang proksi lah tersebut ataupun fitnah dalam kalangan orang Islam kan. So tadi bila doktor sebut pasal Khaddam kan, Khaddam, saya teringat Khaddam ni juga dia sebenarnya waktu dia duduk dengan Hafiz Al-Assad, dia jadi Perdana Menteri, sampailah zaman Bashar Al-Assad, kemudian dia letak jawatan. Lepas dia letak jawatan, dia terus ditaja oleh Amerika sebenarnya.
ditajuk oleh Amerika untuk menjatuhkan Bashar al-Assad selepas pada itulah. So pertukaran kuasa daripada Hafiz kepada Bashar, setengah orang nampak pada waktu tu dia ada harapan nak jadi lebih baik, Syria jadi lebih baik, tapi akhir sekali dia menatijahkan kepada peperangan sivil pada 2011. Apa rentetan dia, Doktor? Okay. Saya nak sentuh sikit pasal massacre Hama ni, iaitu pembunuhan beramai-ramai di Hama. Ini memang satu peristiwa yang sangat menyayatkan hati. Yang kalau kita ni zaman saya mahasiswa dululah, nasyid Syria ni cukup menyentuh. Contohnya ada satu nasyid, Suriyatul yauma burukanun syuyulu damin. Suria pada hari ini sudah seumpama gunung berapi, kata. Seumpama gunung berapi, berlaku pertumpahan darah. Jadi salah satu daripada naratif dalam nasyid tu ialah tentang peristiwa pembunuhan beramai-ramai di Hama. Dan sebagaimana yang Saudara Razak sebut tadi, memang berlakunya pembunuhan beramai-ramai itu bukanlah disebabkan oleh satu pihak, bermula dengan satu pihak, bukan, tetapi kerana pertembungan di antara kedua-dua belah pihak. Kumpulan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang radikal, saya sebut, sebab tahun 70-an ni kita kena ingat memang berlaku radikalisasi dalam Al-Ikhwan Al-Muslimun sehingga membawa kepada pembunuhan Anwar Sadat di Mesir, yang dibunuh oleh Khalid Islambuli. Khalid Islambuli memang Ikhwan, tetapi sampai ke peringkat pembunuhan itu bukan pendekatan Ikhwan asal, bukan. Tetapi di tahun 70-an itu memang daripada Al-Ikhwan Al-Muslimun memang ada fraksi yang jadi radikal. Yang saya sebut salah satu daripadanya tadi ialah Dr. Umar Abdul Rahman, seorang ulama besar, tapi dia bawa pendekatan yang lebih radikal, sebab dia tak nampak cara damai dah untuk menghadapi rejim-rejim yang bertindak begitu brutal dalam dunia Islam. Jadi di Syria ni berlaku seperti itu. Memang golongan radikal Islam dia angkat senjata, guna pendekatan perang, bom, kemudian assassination, pembunuhan secara senyap memang berlaku. Dan kalau kita lihat sendirilah pimpinan Parti Ba'ath tu, kaum keluarga mereka diancam, pemimpin mereka sendiri hampir-hampir dibunuh dan sebagainya. Jadi ini memang realiti. Jadi bila berlaku di Hama itu, bukan pembantaian satu pihak. Pada waktu itu Hama ni menjadi kubu kuat kepada kumpulan radikal Ikhwan, yang ada senjata. Jadi bila berlaku pertembungan bersenjata, Ikhwan dalam keadaan tidak mempunyai persediaan yang cukup dari segi menghadapi tentera Syria. Jadi di situ berlaku pembunuhan. Walaupun kalau ikut pemberitaan daripada media barat sampai 2,000 orang anggota Ikhwan. Kalau ikut pemberitaan daripada media Syria, laporan daripada Syria, dia kata tidak sampai kepada itu. Dan kita kena ingat bahawa Amnesty International, Human Rights, kumpulan-kumpulan yang anti kepada kuku besi ini adalah barat. NGO yang memperjuangkan benda barat. Jadi bila berlaku tragedi Hama ni, mereka akan gunakanlah untuk menyerang, menunggangi isu ni, membesarkan dan sebagainya lah. Walaupun saya tak kata
peristiwa ni kecil, memang peristiwa besar. Betul. Memang pembunuhan yang kita kena kutuk. Tetapi kita lihat dari segi neraca bagaimana ia dipermainkan. Hafiz Al-Assad ni sebagaimana saya sebut telah pernah cuba ada berlaku rampasan kuasa oleh adik dia sendiri. Tetapi tak berjaya. Waktu Hafiz Al-Assad dia bercuti lah sebab dia kena serangan jantung. Rasanya sampai 2 tahun ataupun kurang sedikit. Dia telah menyerahkan pentadbiran Parti Ba'as dan juga negara tu kepada beberapa orang figure yang mentadbir sementara, dan figure tu ramai Sunni. Ramai Sunni yang bukan Alawi, walaupun ada Alawi selepas berlaku cubaan pengambil alihan kuasa oleh adik dia. Jadi Sunni masih ada pengaruh di situ. Sehinggalah nak berlaku transisi daripada Hafiz Al-Assad kepada anak dia. Peringkat awalnya yang sepatutnya mewarisi pemerintahan Hafiz ni bukan Bashar. Bukan Bashar. Anak sulung dia, yang anak sulung dia kemalangan, mati, aksiden. Jadi Bashar Al-Assad ini dia belajar medik di United Kingdom. Dia belajar perubatan. Dan di United Kingdom dia berkahwin dengan isteri dia Asma. Iaitulah seorang warga Syria yang duduk di United Kingdom, asalnya Sunni, keluarga Sunni. Asma, isteri kepada Bashar Al-Assad ni adalah Sunni. Bashar ini sendiri dia tak terlatih dengan politik. Dia tidak diprojekkan untuk menjadi ahli politik. Sebab itu dia masuk bidang perubatan, buat degree di United Kingdom. Kemudian berkahwin dengan isteri dia seorang Sunni. Tapi disebabkan abang sulung dia telah terbunuh dalam aksiden kemalangan, menyebabkan Bashar ni dibawa pulang. Dibawa pulang, dijemput. Untuk Bashar ini mewarisi pemerintahan Hafiz Al-Assad. Jadi dalam keadaan Bashar waktu itu, dia ni latar belakang dia bukan circle kepada Parti Ba'ath. Dia ni dari golongan terpelajar lah, yang balik daripada UK, kahwin pula dengan Sunni, isteri dia. Maka para ulama pada waktu itu mengharapkan perubahan, termasuk yang cukup mengharapkan perubahan berlaku kepada Bashar ini, pemerintahan, supaya tidak seperti bapa dia Hafiz, ialah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi Dr. Said Ramadan Al-Buti ni mengharapkan supaya Bashar ni ada perubahan. Nampak dia pun latar belakang dia begitu lembut, isteri dia Sunni. Kemudian bila dia jadi presiden Syria, dia pun solat di belakang imam Sunni. Betul. Jadi, banyak gambar dia. Banyak gambar dia di belakang. Kemudian dia baik dengan ulama-ulama, termasuklah Syekh Ahmad Al-Hasun, mufti. Dia baik dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dan juga kalau kita lihat Syria waktu tu tahun 2000, sebelum 2011 lah, memang menjadi tempat pelajar-pelajar Islam daripada seluruh dunia untuk belajar kat situ. Belajarlah, tapi jangan sentuh soal politik. Jangan sebut pasal politik. Belajar tu memang bumi yang subur dengan ilmu. Pusat keilmuan Islam di situ. Cuma mukhabarat ataupun SB di Syria waktu tu memang ramai lah. Tak boleh sebut pasal politik. Tapi dalam bab ilmu ni bebas. Ulama-ulama yang ada, Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
Dr. Syed Ramadan Al-Buti, dan ramai lagi, kecuali beberapa ulama yang memang sudah dilihat anti kepada kerajaan lah, seperti Syekh Ali As-Sabuni yang lari ke Saudi dan sebagainya. Jadi tak timbul sebenarnya, dan para ulama cuba nak dekati Bashar ini. Sebab itu bila di awal-awal pemerintahan Bashar al-Assad ini sebenarnya tak banyak isu yang berkaitan dengan brutality, berkaitan dengan ancaman dan sebagainya lah. Rakyat Syria pun duduk hidup aman pada waktu itu, tak ada berlakunya pembunuhan beramai-ramai, tak ada. Gerakan Islam walaupun tidak menonjol, tetapi dari segi dakwah ilmu dia bebas. Tak ada berlaku, cuma jangan campur tangan politik pada waktu itu. So itu situasi yang berlaku sehinggalah berlakunya Arab Spring. Okey. Arab Kita Spring itulah rehat sekejap tu. Kita dah sejam bersiaran, kita rehat sekejap, kita sambung kemudian. Bertemu lagi kita dalam episod ke-6 podcast Sembang Langit. So kita nak sambung. Tadi Dr. berhenti dekat Arab Spring tahun 2011. So Arab Spring dekat Syria ni yang banyak dibincangkan dalam media-media, terutamanya media barat lah, bermula dengan lukisan grafiti dekat dinding-dinding sekolah yang dibuat oleh budak-budak, yang menyebabkan berlakunya rusuhan, dan lalu berlakulah akhir sekali peperangan sivil kan. Pak Doktor, Arab Spring ni macam mana Doktor? Harapan ataupun kemusnahan sebenarnya? Okay, kita tahu bahawa Syria ni agak lewat menerima pengaruh Arab Spring lah. Arab Spring bermula dengan Tunisia, kemudian melarat sampai ke Mesir. Dua negara ni memang menghadapi kesan besar lah daripada Arab Spring. Tunisia, kerajaan tumbang, kemudian Mesir, Hosni Mubarak tumbang. Bawa kepada Yaman. Yaman, Ali Abdullah Saleh tumbang. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kenapa tak berlaku Arab Spring di Jordan, tak berlaku Arab Spring di UAE, di Saudi, yang di Qatar, yang kita tahu bahawa semua negara-negara ni yang masih mengamalkan monarki betul, langsung tak ada demokrasi, langsung tak ada demokrasi di negara-negara ini, kecuali di Jordan tu adalah sedikit dengan di Morocco. Kenapa tak berlaku di situ? Seolah-olah selamat. Di Iraq pun tak berlaku, sebab memang Iraq sudah dikuasai oleh Amerika sebelumnya, selepas Saddam Hussein berjaya dibunuh. Naik proksi dia. Proksi Amerika di Iraq ni awal tu Syiah, kumpulan Syiah. Jadi tak berlaku. Yang berlaku di sinilah, bermula dengan Tunisia, kemudian berlaku di Mesir, kemudian berlaku di Libya, kemudian di Syria. Di Syria ni agak lewat. Kenapa berlaku di tempat-tempat ini? Kerana tempat-tempat ini dilihat ada ancaman. Ada ancaman terhadap kedudukan mereka sebagai proksi kepada Amerika. Jadi di Syria ini memang Syria sudah menjadi anti kepada Barat. Dia adalah proksi yang tidak pro kepada Amerika. Satu-satunya negara Arab di Timur Tengah yang masih tidak dikuasai oleh Amerika sebagai proksi pada waktu itu adalah Syria dan juga Libya. Libya, Muammar Gaddafi memang di anti lah. Tapi ini satu-satunya antara kuasa ataupun negara di Timur Tengah yang tidak tunduk kepada Amerika. Bahkan menjadi proksi kepada seteru Amerika, iaitulah Rusia. Di Syria ini juga ada
pangkalan senjata Rusia. Tak ada di tempat lain. Rusia tak ada pangkalan senjata di Iraq, tak ada pangkalan senjata di tempat-tempat lain, yang ada di Syria. Sedangkan kita tahu Amerika ni bertabur pangkalan senjata, pangkalan tentera dia. Ada di Qatar, ada di Kuwait, di Saudi, di Kat UAE, Teluk tu berapa puluh. Bahrain, berapa banyak. Rusia pangkalan tentera dia di Syria. Jadi nak menumbangkan kerajaan Syria ni memang menjadi satu perkara yang memang sangat diidam-idamkan oleh Amerika. Jadi sebagaimana yang pernah berlaku akhir tahun 70-an, yang saya sebut tadilah, apabila kumpulan bersenjata daripada gerakan Islam pada waktu itu, daripada Al-Ikhwan lah, Al-Muslimun, maka Arab Spring ini yang boleh dilihat untuk menjatuhkan Bashar, juga melalui kumpulan bersenjata yang ada hubungan dengan gerakan Islam, ataupun dengan yang mendukung gerakan Islam lah. Jadi sekarang pada tahun 2011 bukan lagi Al-Ikhwan Al-Muslimun secara khusus, tetapi yang boleh untuk mencetuskan gerakan bersenjata ini, yang mengangkat senjata akhirnya mengalahkan Bashar ini, ialah kumpulan teroris. Teroris yang dibentuk oleh Amerika, bermula dengan Al-Qaeda, kemudian dengan ISIS, dan sebagainya. Tapi teroris tak boleh masuk di Syria semudahnya. Tak boleh masuk. Kerana kita tahu bahawa sempadan kepada Syria ini, kecuali daripada Golan lah, Israel lah, dan Jordan. Yang lain tu daripada Iraq, daripada Lebanon, adalah Turki dan sebagainya, adalah sukar untuk dimasuki oleh teroris. Sehinggalah kalau nak teroris masuk, kumpulan ISIS, kumpulan Al-Qaeda dan sebagainya, ia boleh masuk bila berlakunya kegawatan, perang saudara, berlakunya chaos, berlakunya masalah ketidakstabilan tentera kerajaan dan juga beberapa pihak yang mendukung dia seperti Rusia, seperti Iran. Bila berlaku pergolakan itu menyebabkan baru teroris boleh masuk. Itu yang diusahakan. Jadi pada peringkat awal, Amerika ni belum lagi dengan teroris. Pada peringkat awal, Amerika telah menaja FSA. Tentera Pembebasan Syria. Tentera Pembebasan Syria ini dia menggabungkan dua kumpulan. Satu kumpulan pro barat yang liberal lah, sekular, yang waktu pemerintahan Hafiz Al-Assad mereka lagi. Mereka ni liberal, bukan Islam, bukan Islamik. Mereka ni liberal, sekular, bawa fahaman sekular, pro barat, yang lari ke Eropah dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian fraksi kedua yang bergabung dengan kumpulan ni membentuk FSA ialah anggota-anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun yang juga lari keluar, yang mendapat perlindungan politik. Jadi mereka bergabung, bentuk FSA untuk angkat senjata. Walaupun ulama-ulama Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada dalam negara yang senior di Syria, ulama-ulama lain, mereka kata jangan angkat senjata, selesaikan secara damai. Salah seorang daripada anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun, orang muda yang lari, yang dapat perlindungan politik di luar ni, dia ni antara orang
yang cuba mendapat sokongan, walaupun bukan sokongan dana tetapi sokongan politik daripada pemimpin-pemimpin dunia Islam. Okay. Dia datang ke Malaysia. Apa nama dia? Datang ke Malaysia. Saya lupa nama dia. Yang bawa dia ni seorang kawan saya lah, yang pernah menuntut belajar di Kuwait. Jadi dia bawa anggota FSA daripada Syria ni. Tahu bila? Tahun 2011? Tahun 2011. Awal-awal lah. Dia jumpa saya. Dia bawa jumpa saya di pejabat di Universiti Melaya waktu tu. Jadi bila kawan saya ni dia kata ada kawan daripada Syria datang nak jumpa doktor dekat pejabat Universiti Melaya. Kebetulan waktu tu saya menguruskan pelajar-pelajar ijazah tinggi. Ada pelajar Palestin yang nak belajar di fakulti saya ni. Saya uruskan. Jadi bila datang pelajar orang Syria, saya ingat dia nak belajar. Dia nak belajar. Buat postgrad ke apa? Dia nak belajar. Jadi bila dia masuk dalam pejabat tu, dia cerita apa yang berlaku di Syria. Dan dia sebut dia ni FSA. Dan dia datang sini untuk dapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin di Malaysia. Dan waktu tu dia minta supaya saya tolong aturkan pertemuan dia dengan Tuan Guru Presiden PAS, Tok Guru Haji Hadi. Jadi dia nak jumpa sebab dia nak Tok Guru ni bagi sokongan kepada FSA. Jadi waktu tu Tok Guru sebagai pengerusi Lajnah Antarabangsa dan pembantu dia yang rapat untuk Lajnah Antarabangsa ni Dr. Syed Azman. Waktu tu Dr. Syed Azman. Waktu tu yang lain-lain ni belum ada lagi. Jadi saya pun kontak Dr. Syed Azman. Bila saya kontak, hubungi Dr. Syed Azman, Dr. Syed Azman kata Tok Guru dah ada pendirian sendiri, dia kata. Tok Guru dia dah nampak dia tak ambil angle FSA dia. Dia tak setuju. Dan pada waktu itu memang Tok Guru Haji Hadi sudah membaca situasi politik di Syria. Ancaman terhadap Syria yang kemungkinan Syria ini tidak lagi menjadi pengimbang proksi Timur lah, yang mengimbangi proksi Barat dan Israel di Timur Tengah. Jadi Tok Guru sudah pun berbincang dengan ulama-ulama di Syria, termasuklah ulama-ulama Ikhwan yang senior. Yang senior. Jadi pendekatan yang telah dibincangkan pada waktu itu ialah mesti diselesaikan dengan cara runding, bukan dengan cara angkat senjata. Dan Tok Guru Presiden PAS ni telah diminta, sebab hubungan Tok Guru dengan Iran baik, diminta untuk berbincang dengan Iran. Pada waktu itu Presiden Ahmadinejad. Bincang dengan Presiden Ahmadinejad bagi yakinkan Bashar ni supaya tidak berlaku peperangan dan diselesaikan dengan cara rundingan. Para ulama mendukung apa yang cuba dilakukan, iaitu tidak angkat senjata. Tapi FSA dah angkat senjata dah mula angkat senjata. Dan Tok Guru Presiden PAS telah pergi berjumpa dengan Ahmadinejad. Waktu tu Ahmadinejad Presiden Iran. Presiden Iran. Dan saya pun dimaklumkan waktu itu kerajaan Malaysia pun adalah bagi kemudahan-kemudahan untuk berjumpa dengan Ahmadinejad. Diplomatik Malaysia. Dalam perjumpaan itu Ahmadinejad setuju supaya tak berlaku peperangan, selesai dengan cara rundingan, sebab kalau berlaku peperangan nanti Syria ini tidak lagi menjadi pengimbang kepada kuasa Barat di Timur Tengah. Tetapi akhirnya FSA angkat senjata. Dan kita pun maklumlah bagaimana dia boleh dapat senjata. Kita boleh maklumlah. Nak beli di pasaran gelap ni, kalau pasaran gelap biasanya daripada Korea Utara tu adalah. Kalau daripada pasaran gelap Barat ni, memang disebut pasaran gelap tetapi
intentionally ataupun memang secara niatnya memang nak bagi senjata. Nak bagi senjata kepada rakyat. Jadi FSA angkat senjata. Bila FSA angkat senjata, berlakulah perang saudara, civil war, dan bila berlaku civil war, teroris mula masuk. Betul. Sampai ke satu peringkat FSA sendiri telah tenggelam. Ya, tak nampak ada peranan dah. Tak ada peranan. Dan kalau kita masih ingat, pemimpin FSA pernah dibunuh. Yang bunuh tu bukan tentera Bashar, yang bunuh tu adalah teroris. Teroris sendiri, ISIS sendiri yang tak puas hati kemudian dibunuh FSA. Dan lepas tu FSA memang tenggelam. Barulah timbul Al-Julani dan sebagainya lah. Ya, betul. Kita tahu Al-Julani ni dia dilatih oleh siapa, background dia pun kita tahu. Dia daripada kumpulan teroris. Walaupun sekarang ni saya dimaklumkan dia dah mula kendur dan sebagainya lah. Tapi asasnya begitu. Bila berlaku perang saudara, maka bukan sahaja teroris masuk, Israel pun pernah masuk sampai hantar jet pejuang dan sebagainya. Dan akhirnya menjadikan Syria ni tahun 2011 sampailah tahun lepas sebagai satu medan peperangan yang bila berperang ini, kita tahulah mana-mana peperangan pun rakyat jadi mangsa. Ya, betul. Bukan hanya jadi mangsa kepada Bashar, bahkan jadi mangsa kepada teroris. Teroris memangsakan rakyat dan ulama ni bukan baru. Kalau kita lihat di Iraq, yang banyak bunuh ulama-ulama Sunni di Iraq ni teroris. Kalau kita lihat di Iraq, saya ada Dr. Issam Ar-Rawi. Issam Ar-Rawi ni seorang pimpinan Islam yang pro kepada gerakan Islam, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Issam Ar-Rawi ni di Iraq, dia bukan teroris, tapi dia dibunuh oleh teroris. Dia ni kebetulan saya punya penyelia PhD dulu baik dengan dia. Penyelia PhD saya asal Iraq, jadi warga negara United Kingdom. Jadi dia kata Issam Ar-Rawi ni, orang panggil dia seorang Sunni, Syiah Sunni. Syiah Sunni sebab dia baik dengan dua-dua pihak. Dia nak menyatukan Syiah dan Sunni. Dan dia dibunuh. Waktu nak pergi solat subuh, dia dibunuh. Dan kalau mengikut saya punya penyelia PhD, dia kata memang yang bunuh dia bukan Syiah, yang bunuhnya adalah teroris. Dan banyak kes di Iraq tu teroris yang bunuh. Begitu juga dengan Syria. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dibunuh. Dia tahu. Dia dibunuh bukan oleh Bashar al-Assad, bukan. Dia dibunuh oleh teroris. Jadi kalaulah kita sebut bila berlaku perang civil ini, yang jadi pemangsa itu adalah Bashar sahaja, tidak. Memang Bashar ada menghentam rakyat dia, membunuh rakyat dia, tak dinafikan. Teroris pun, termasuk FSA, yang tak setuju dengan dia lawan. Itu hakikat yang berlaku sebenarnya di Syria, sehinggalah akhirnya Bashar berjaya dijatuhkan. Okey, ini mungkin soalan terakhir lah sebelum kita habiskan kita punya sesi sejam setengah ni kan. Saya tak pernah tanya soalan ni dekat Dr. Zudi, dekat luar pertemuan ataupun dekat mana-mana lah, saya tak pernah. Mungkin ni kali pertama saya tanya, dan mungkin inilah kali pertama saya akan tahu pendirian Dr. Zudi macam mana. Yakni berkenaan dengan Jolani. Jolani ni dekat Facebook saya semalam saya kena tiban sebab saya post pasal Syekh Ahmad Hasun dan menunjukkan betapa orang Islam sekeliling kita ni sangat-sangat positif dengan kedudukan Jolani sebagai Presiden Syria sekarang. Dan saya dah baca banyak macam kajian yang menunjukkan Jolani ni siapa dan sebagainya, daripada side positif dan negatif kan. So pada Doktor, Jolani ni siapa Doktor?
latar belakangnya jelas. Okay? Latar belakangnya jelas. Dia adalah kumpulan ataupun orang yang dilatih oleh Amerika, sama ada secara dia sendiri sedar ataupun tidak. Sebab kita tahu bahawa Osama bin Laden, Osama bin Laden ini saya menganggap dia sebagai seorang mujahid. Seorang mujahid. Sebab dia semua tengok. sebab dia, kita tahu bahawa dia yang terlibat menggerakkan gerakan jihad di Afghanistan. Betul. 3 orang ni disebut yang tokoh yang utama, iaitulah Syekh Abdullah Azam, Presiden Ziaul Haq dan Osama bin Laden. Ini 3 orang. Selepas perang Afghanistan tu, apa yang berlaku pada Osama bin Laden ni kita tak tahu, uncertain. Sebab dia disebut sosok dia dilindungi, dirahsiakan. Sama ada dia telah memang meninggal dunia dalam peperangan, ataupun diada-adakan sosok dia dan sebagainya. Cuma dia dijadikan kambing hitam dalam banyak perkara. Betul. Peristiwa WTC sebagainya, dia dijadikan kambing hitam. Dia dijadikan sebagai orang yang menakutkan pihak barat, yang menimbulkan Islamofobia dan sebagainya. Itu yang berlaku. Saya selepas perang tu, bila berlaku pembunuhan Syekh Abdullah Azam, berlaku pembunuhan Presiden Ziaul Haq, yang masih tinggal dia. Jadi tak tahu apa status dia. Sehinggalah akhirnya dia dikatakan dibunuh. Itu pun masih misteri. Jadi kita tak boleh nafikan bahawa ada kumpulan-kumpulan Islam ni memang dia ambil kesempatan menggunakan Amerika untuk latihan dan sebagainya lah. Jadi Al-Julani ni memang mendapat latihan daripada Amerika. Itu tak boleh dinafikan. Sewaktu dia dalam tahanan, dan sebagainya. Jadi dia punya asal dia begitu. Dia menyertai kumpulan radikal, teroris daripada Iraq. Kemudian dia masuk ke Syria. Kemudian dia angkat senjata di Syria. Saya sebut sewaktu dia angkat senjata tu, dia bukan dalam blok FSA. Dia dalam blok kumpulan ISIS. Kemudian akhirnya dia berjaya menumbangkan Bashar al-Assad, dan Barat telah menggambarkan dia sebagai savior, sebagai penyelamat kepada rakyat Syria. Dan selepas itu dia tampil dengan image yang lebih liberal. Maksud saya liberal ni dari segi pakaian dia. Tidak sebagaimana dalam pimpinan ISIS. Kalau kita tengok Ayman Az-Zahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, dia punya image lain. Nampak image dia, image teroris lah, digambarkan begitu. Tapi Al-Julani ni digilap image dia dengan image yang lebih moderate. Sederhana. Dan secara personal saya harap, saya harap dia dapat untuk menjadi menyatukan semula rakyat Syria. Dia kena tampil dengan satu sifat negarawan, tidak meneruskan sektarian, tidak meneruskan menjadikan golongan teroris ini sebagai tunggangan kepada Amerika. Dia kena bangun dengan identiti yang neutral. Dia kena membina hubungan yang seimbang. Hubungan luar dia kena seimbang. Dia tak boleh tinggalkan Iran sebagai jiran dia. Dia tak boleh tinggalkan kuasa besar di pihak Blok Timur, iaitulah China, Rusia, supaya dia seimbang.
jangan dia hanya menjadi menjaga hubungannya dengan pihak barat, sebab pihak barat memang Saja dia. akan menunggangi dia. Dia kena keluar daripada imej ditunggangi. Sebab banyak pimpinan-pimpinan yang walaupun mereka mendapat bantuan daripada Amerika sebagaimana mujahidin sebelumnya, tapi mereka tidak berterusan untuk bergantung kepada Amerika. Dia boleh bebas sendiri. Ini berlaku di mujahidin Afghanistan. Saddam Hussein sendiri menunjukkan waktu perang Teluk pertama dia lawan Iran tu, dia dapat bantuan daripada Amerika, tapi dia tak terikat dengan Amerika, tak terikat dengan kuasa barat. Akhirnya dia bangun lawan kuasa barat. Jadi kita harap Al-Julani dia begitu. Walaupun latar belakangnya kita tahu bahawa dia lahir daripada track yang dibina oleh barat, oleh Amerika secara khusus. Itu harapan kita lah. Kalaulah dia boleh menjadi penyatu, tidak mengambil tindakan-tindakan terutama kepada golongan-golongan ulama yang bukan pro Bashar, golongan ulama yang mahukan Syria pada waktu itu dalam keadaan sejahtera, tak berlaku chaos, tak berlaku perang saudara. Jadi antara je ulama-ulama yang masih ada seperti mufti mufti Syria dulu bekas. Bukan Mufti Syria. Tetapi bila dia naik Al-Julan ataupun Ahmad Syar'a ni, peringkat awal kita lihat dasar-dasar dia agak cenderung kepada barat. Itu yang kita mula lihat kebimbangan lah. Dia cenderung kepada barat. Sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang yang biasa dapat bantuan daripada Amerika. Peringkat awal. Dan banyak yang kita pun terkejut dia dalam kes Iran lawan perang dengan Israel, nampak dia walaupun dia nak cuba neutral tapi nampak dia pro sana. Itu yang sangat membimbangkan kita, dan kita memang tak boleh nafikan status dia sekarang begitu. Status dia begitu walaupun kita harap dia tidak begitu. Status dia begitu. Saya boleh sebut beginilah, kalau dia boleh jadi seperti Taliban. Taliban ni kita tahu lepas dia digunakan oleh Amerika untuk jatuhkan mujahidin, dia naik di Afghanistan. Semua orang tahu bahawa yang menjatuhkan mujahidin ni Taliban dengan bantuan Amerika. Semua orang tahu. Pelajar-pelajar sekolah madrasah, waktu kerajaan mujahidin memerintah, mereka serang mujahidin naik jet pejuang. Bila masa pula pelajar madrasah naik jet pejuang. Jadi kita tahu Amerika bantu, dan akhirnya jatuh mujahidin, naik Taliban. Tapi Taliban tak tunduk pada mujahidin, tak tunduk kepada US. Dia lawan balik US. Kalau Ahmad Al-Julani ataupun Ahmad Syar'a boleh begitu, saya tak sebut sampai dia lawan Amerika, tak, at least imbang. Jadi seimbang. Dasar luar yang seimbang. Kalau dia boleh buat begitu, saya yakin dia boleh mendapat kepercayaan lah. Sekurang-kurang macam orang seperti kita lah. Dia boleh dapat kepercayaan. Cuma lately saya dengar dia cuba berhubung dengan Hizbullah dulu benar. Itu nampak ada positif lah. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian. Mungkin selepas ni topik dengan Doktor kita akan sambung berkenaan dengan ISIS, teroris ISIS, Al-Qaeda, Taliban dan sebagainya lah, yang berkenaan dengan gerakan-gerakan subversif dalam negara Islam. Terima kasih Doktor di atas sesi kali ini, 2 jam, saya kira sejam setengah. Minta maaf ambil masa. Terima kasih tuan-tuan yang menonton, boleh tolong bantu like, subscribe dan komen. Dan saya nak umum lah untuk hari ini, pada sesiapa yang nak menjadi penyumbang kepada kita punya podcast, kami alu-alukan boleh berhubung dengan admin dekat channel ni,
dan kita akan bincanglah macam mana kita boleh bantu kan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.